Saudara, 88 tahun yang lalu gempa bumi pernah melanda negeri Sabah di Lahad Datu khususnya sehingga mencatat magnitud paling tinggi 6.3. Betul tu Hasif. Dan satu lagi situasi yang membimbangkan kita berkenaan dengan cuaca panas yang melanda Malaysia berikutan kesan fenomena El Nino. Jadi pastinya akan kita semua terdedah kepada dikatakan stroke haba. Ya. Jadilah seperti pokok, saat orang membaling batu kepadamu, kamu membalasnya dengan buah yang ranum. Kita membalas dengan kebaikan. Walaupun orang buat kejahatan kepada kita. Kita ambil ni apa? Kan? Dikatakan 10 wasiat Al-Syahid Imam Ahsan Al-Banna. Dengarkan, jika terdengar azan, maka segeralah bangun untuk menunaikan solat berjemaah walau bagaimanapun, sekalipun dalam keadaan seseorang itu. Mungkin kita kata dalam keadaan yang keadaan yang tidak, orang kata kurang sihat dan sebagainya. Tapi masih lagi mampu ya, untuk mampu bangkit. untuk bangkit. Sekianlah sudah darilah kami, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Ewah. Jom kita masuk Saban hari, masyarakat di kota khususnya lebih gemar menggunakan khidmat perancang perkahwinan atas faktor kesibukan dan kekangan masa dalam persiapan di hari bahagia mereka. Semakin ramai perunding perkahwinan tampil menawarkan perkhidmatan ini. Tidak terkecuali Afizul dan Ibrahim, iaitu pemilik Cinta Konsep yang terletak di Bandar Teknologi Kajang. Saya rasa bakal pengantin wajib ada tema. Sebab kita nak tahu cita rasa. Tema yang kami buat adalah contemporary. Kebanyakan customer kita adalah customer Melayu dan mereka kebanyakannya memilih tema Melayu untuk majlis resepsi mereka. Kepada bakal pengantin, anda boleh merealisasikan impian anda jika anda mempunyai kemampuan serta tidak membebankan kedua-dua belah pihak. Apa yang harus difikirkan adalah kehidupan selepas berumah tangga. Apa-apa pun, ukurlah baju di badan sendiri. Cuaca terik yang melanda negara kita sejak beberapa minggu lalu telah mengehadkan aktiviti luar penduduk. Kepanasan melampau ini dirasai sehingga ke waktu malam. Di sebalik rungutan penduduk terhadap suhu yang mencecah 36 darjah Celsius ini, lain pula ceritanya kepada rata-rata peniaga minuman di sekitar ibu kota. Perniagaan masa musim panas ni merosot sikit kerana panas, cuaca terus lebih panas sampai kan orang tak nak keluar. Saya berniaga dah dalam 5 tahun. Kalau musim hujan, cuaca. Di musim panas sekarang ni? Sekarang ni okey lah. Cuaca yang panas menyebabkan tekak cepat berasa kering. Oleh itu, air yang dijual di tepi jalan mendapat perhatian pengunjung. Secawan air minuman ini mampu menghilangkan rasa dahaga di musim panas ini. Dan secawan air minuman ini jugalah yang menjadi sumber pendapatan dan rezeki buat penjual air minuman. Namun, di musim panas ini juga ada peniaga yang mengalami keuntungan dan ada juga yang mengalami kemerosotan hasil jualan. Itu dia tugasan yang dipertontonkan oleh Zera dan juga Hasif sebentar tadi. Seronok ataupun saya dahaga nampak awak minum air. Sebelum kita serahkan kepada juri, kita nak minta terlebih dahulu juri profesional kita untuk memberikan cabaran kepada kedua-dua Zera dan juga Hasif. Kita tengok apa akan jadi apabila mereka mendapat tali leher yang kelakar. Seminit anda bermula daripada sekarang, silakan. Ayo Mama, kita main. Kita nak main tarik tali nak? Main tarik tali. Tali Kita macam main mana? tali je lah. Tarik je. Kita berisi macam kita bunyi acah. Tak nak. Kita main nyorong nak. Nyorong mana? Tak nampak. Tak nampak. Aku gelap. Awak jatuh. Ulang. Bukan ulang lah. Kita liar lah. Luka cepat. Panas sikit, panas. Kau jampi ke apa? Kita nak kahwin dengan awak. Siapa nak kahwin dengan awak? Turut kita nak ikat sikit. Kenapa? Ukur lirik ke? Besarnya gemuknya awak. Tak cukup sifat. Jangan lagi. Tak nak bukanlah kadar. Sini. Jom main ni nak? Main apa? Skipping. Satu. Tak kurus juga. Sini cepat. 1, 2, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes. Percaya tak ukur tadi berapa, bro?